Nak tahu macam mana orang kaya ni kekalkan kekayaan mereka? Bukan dengan simpan duit yang banyak-banyak dekat dalam bank, tapi dengan aset yang tak boleh dicetak semula, iaitu emas fizikal 1 kilogram. Sebab itulah pelabur berpengalaman, usahawan yang berjaya dan pesara pilih 1 kilo ni. Sebab apa? Okey, yang pertama, spread dia lebih rendah. Bila kita jual balik, kita lebih untung. Kedua, saiz dia kecil, sebesar tapak tangan sahaja. Tapi nilai dia ratusan ribu ringgit. Ketiga, kalis inflasi. Walaupun ekonomi kita goyah, mata wang kita jatuh, emas ni tetap akan bernilai. Ada pesara tukarkan sebahagian pensyen kepada 1 kilo emas ni untuk wasiat dan harta keluarga. Ada juga usahawan yang tukarkan 1 kilo emas ni sebagai simpanan tabung kecemasan bisnes. Ada pelabur yang gunakan 1 kilo emas ni untuk lindungi portfolio mereka daripada kejatuhan pasaran saham. Emas 1 kilo ni lah bukan untuk kita cepat kaya, tapi adalah strategi untuk kekalkan kekayaan kita. Kalau tuan-puan serius nak lindungi aset dalam bentuk emas fizikal, boleh isi borang saya dekat bawah tu, ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan simpanan emas.